Hari ketiga di Turki dimulakan dengan breakfast. Kita nak breakfast borek. Borek ni adalah makanan tradisional Turki yang diorang memang biasa makan untuk breakfast. This one with meat, Yes. and then this one with cheese. Okay. Cappuccino, One cappuccino. one cappuccino, one water. Two water. One cappuccino. Yes. Okay, kita order breakfast. Nama dia borek cheese. Okay, cheese nampak tu. Harga 150 lira. Kita try ni dia macam pastry lah. Makan. Nampak tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia kedai cappuccino. Itu borek. Tadi borek ni 1,5 juga. Dia macam pastry cheese, pastry lagi. Bisa. Ke masjid. Adik masih jet lag. Pasal pagi je ngantuk. Jom. Jalan sikit. Sekejap lagi tidur tu. Guys, hari ni hari ketiga kita dekat Turki. Tadi keluar hotel pukul 9 kot. Lepas tu dah pergi breakfast. Dah siap breakfast, kita nak pergi area Blue Mosque. So aku nak naik funicular train hari ni. Semalam aku nak naik funicular train tapi lift tu rosak kot. Lepas tu harapnya hari ni okey lah. Kalau tak okey juga kita kena turun tangga. So jom. Okey ke lift? Yeay. Kita turun bukit. Tuan ni boleh. Kita turun bawah. Belah sana. Sini. Cepat. Fashion lah? Tak apalah. Kita dah pergi dah. Kita pergi. Bunga apa merah-merah tau? You. Thank you. Hello guys, so kita daripada Taksim tadi dah sampai Sultan Ahmed. So kita nak datang sini, Blue Mosque. Masjid Biru ni sebenarnya nama sebenar dia adalah Sultan Ahmed Satu Mosque. Bukannya Blue Mosque, tapi sebab dia berwarna biru, so orang panggil Blue Mosque. Masjid Biru ni juga dia terkenal sebagai Masjid Biru sebab dia dibuat daripada lebih 20,000 jubin berwarna biru. Lepas tu masjid ni dia start bina pada 1609 dan siap pada 1616, iaitu 400 tahun dulu. Free je masuk. Tahun 2022 kita orang datang sini tapi time tu dia tengah major renovation dalam dia. Dia buat balik. Lepas tu tahun 2024 tu kita orang tak datang sini. Tahun 2026 ni baru datang semula dan dia dah siap renovate. So jom kita tengok dalam dia. Uvidím se vámi. Je tak? Pintu dia dari 400 tahun. Memang dia maintain. Dan tengah tunggu kat tadi. Oh. Sana tu guide kita. Dekat Blue Mosque ni, pintu masuk dia adalah belah sini.
So bila kita masuk-masuk, dia ada satu dataran. Dekat dataran ni ada banyak gila macam dia perkenalkan Islam, lepas tu macam-macam details tentang Islam dalam bahasa English. So orang-orang yang datang sini semua akan baca. Bagus sebab orang luar berminat untuk baca. What is Islam? Satisfied. Jom. Scan the barcode. Scan. Oh, bagus lah. Banyak yang dia punya. Muslim contribution kat sini. Astrolabes. Astronomy. Ni apa ni? Dia besar tiang dia. Ni kerusi tempat lepak-lepak. Dia sebenarnya sentiasa construction sekali-sekala sebab dia nak membaik pulih yang lama-lama tu lah. Tapi design asal tu dia memang kekalkan je. Cuma dia nak baikkan lagi betul sebab dah beratus tahun kan. Benda lama mestilah ada tercabut-tercabut, kusam-kusam, dah terhakis ke apa. Tempat ni nama Sultan Ahmed. Lepas tu dia punya tram station pun nama Sultan Ahmed Station. Dia punya ni memang sebelah ni Sultan Ahmed Mosque, Blue Mosque tadi. Lepas tu betul-betul sebelah dia kubur dia. Siapa nak ziarah bolehlah masuk. Free je. Cek duit dulu nak ada simit. Very nice, very nice, very nice. Yes, Baba. Do you want? Do you want? No. You want? She buy for you. No, my wife. Okay, your wife buy for you. 1 minute. Terima kasih. Thank you very much. Sama-sama. Sama-sama. Jagung. Ada mana? Assalamualaikum. Nutella simit tu. Two Nutella. Nutella, yes. Time next to me. Pegang adik. Cakap. 65. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Tu dia. Nutella simit. Cakap, sedap ke? Oh boy, makan dah. Duduk makan. Jangan makan berdiri. Walaupun matahari dia tak adalah cerah sangat, tapi sebenarnya UV dia kuat. Dengan spek ni, kita duduk bawah shade tau. Kita duduk bawah pokok. Tak ada cahaya matahari pun, tapi dia jadi hitam. Maksudnya UV dia sangat kuat. Masa winter kita datang dia luruh. Ni musim bunga. Dia keluarlah bunga dia. Bunga magnolia. Dah. Kakak dah. Kakak lengah apa? Okay. Ha. Mana ya? Salah satu benda yang aku suka gila pasal Turki kan, orang dia sangat kids friendly, sangat suka budak. Contoh kan, kalau kau tengah tolak stroller, lepas tu melekat dekat mana-mana, orang random je terus cepat-cepat akan tolong angkat, datang tolong.
kalau masuk tram tak ada tempat duduk. Even orang tua pun akan offer tempat duduk untuk budak-budak. Akan bangun cakap tak apa bagi budak duduk. Walaupun kita cakap tak apa. Dia tetap nak bagi budak duduk. Lepas tu kat sini korang pergilah mana-mana sekalipun tetap akan jumpa playground budak yang cantik, yang bersih, yang best. Sebab diorang memang suka budak-budak. Tak kisah tua ke muda ke, memang diorang suka budak-budak. Asal tengok budak je mesti nak tegur, nak sapu kepala. Okay, macam nak asah pisau. Ni. Kalau ada customer nak asah pisau, dia asah dengan dia. Dia buat on the spot je. Ada mesin polish dia. Mesin polish. Bagi. Ini yang Egyptian Bazaar. Mesir Charles Cesar. Mesir. Dia masuk Mesir. Oh, dia ada pipe air public untuk minum, untuk basuh tangan. Memang ada bangunan je ni. Eminono Pilaf Cheesy. Ini kan kedai dia yang? Duduklah. Duduk luar. This one take away. Yes, Okay. Take away. Yeah, this one only. Okay. Cover Mali Menemen. One. Eat here. Yes. Bir kavurmalı menemen alsana. French fries. Okay, Patates. One. Do you drink? Drink. Do you drink something? Fresh juice. One pomegranate. You look at it. And water? Chai? No, water. Water. Yeah. Okay. Alright. Okay, now kita dah sampai Eminono Pilaf Cheesy. Ni kedai dia dekat lorong kecil macam tu kedai dia. Kedai dia very humble kedai je, tapi harga dia sangat berpatutan kat sini bagi aku. Kalau korang nak makan nasi dengan ayam tu, harga 150 lira je. Lepas tu hari ni aku order nasi dengan ayam tu. Lepas tu husband aku order menemen. Menemen ni kita orang makan first time dulu. Mula-mula sampai Istanbul, kita orang makan menemen dekat dengan Blue Mosque. Nama kedai tu Turgut. Tapi kat situ mahal sikit sebab area Blue Mosque kan. Betul-betul belakang Blue Mosque tu. Tapi time tu kita orang makan memang sedap gila. Lepas tu ni baru kita orang order lagi menemen. Tapi this time yang ada daging. Okay, menemen ni dalam dia ni kavurma menemen daging kambing lah. Daging kambing, lepas tu ada telur, ada cheese, ada tomato. So kita nak try dulu. Ni macam panas je. Sedap weh. Macam pedas-pedas. Tomato kita ingat tak pedas kan, tapi tomato dia pedas. Itu ni air pomegranate. Kalau boleh, kalau tengok kedai tu kan, dia ada jual orange sekali, jangan ambil lah. Sebab rasa dia akan guna mesin yang sama untuk orange. Jadi rasa orange tu lagi kuat dia rasa pomegranate. Harga dia okey yang? Harga dia murah tak? Cantik tak? Deutsche Orient Bank. Deutsche tu Jerman. Oh, dah jadi hotel ya? Dah jadi hotel. Orient Bank Hotel. Ada kedai baby ya? Sah. Besar juga kedai dia. Besarnya kedai. Sekejap. Okay dah. Labubu. Kitchen. Murah? Pasti. Murah-murah ya? 2 angka banyak. Ada tingkat atas yang? Kakak tak larat ke? Kau mah?
Tak larat. Sikit lagi, sikit lagi. Ya, Papa tolong nak. Papa tolong. Dah naik bukit. Brutal betul. Wah, colourful. Toilet mana? Oh, seberang ke? Ha, jom. So tadi daripada Eminonu tempat kita orang makan tadi, aku jalan kaki nak ke Sulaimaniye Mosque ni. Total jalan kaki dalam 1.2 km. Lepas tu start daripada Egyptian Bazaar tu terus naik bukit mencanak kau-kau. Memang sakit lah kaki. Tapi itu je cara untuk datang sini, memang dia tak ada public transport. Memang kena naik bukit juga macam mana sekalipun sebab dia memang atas bukit. Jom lalu ikut jalan ni. Ha. Nak lalu rumput ke? Boleh pijak? Ha. Wah, cantiknya. Now kita dekat Sulaimaniye Mosque. Mosque ni adalah salah satu masjid yang terbesar dekat Istanbul ni dan dia atas bukit. Dan dia overlooking Golden Horn kat sana. Mosque ni dibina pada tahun 1550 hingga 1557. Beratus tahun dulu dah. Dan dia pernah survive kebakaran dan gempa bumi. Pada lama dah lah. Tapi dia boleh survive dan kukuh sampai sekarang. Dan sekarang dia di bawah UNESCO. Jambatan tu yang menghubungkan Asia dengan Europe. Sebelah sana ada Galata Tower. Kalau ke sini boleh nampak ke? Galata Tower. Ha, tu Galata Tower. Galata Tower. Tadi dia Sulaimaniye Mosque. Kubur-kubur sekitar masjid ni adalah kubur Sultan Sulaiman, kubur Memar Sinan, arkitek yang bina masjid ni, dan selebihnya kubur-kubur kerabat diraja.
Donor Bismidi. Masjid tadi daripada bawah. Wow. Selamat. Tak buka kan? Okey. Nampak tu, kita dari sana tadi turun bukit. Turun sampai ke laut. Oh, sakit kaki. Sakit betis dan break. Naik bas nak cross laut ke Shishane. Minowa Muse. Wah, buku lah. Minowa Pera ni adalah kedai buku dan dia ada kafe sekali dalam dia. Kalau korang minat buku, korang boleh masukkan Minowa Pera ni dalam korang punya itinerary. Bagi aku, kedai ni agak unik dan cantik. Walaupun aku kurang minat baca buku, tapi aku datang juga sebab dia memang cantik. Jalan macam ni tak apa. Boleh tolak Australia. Jalan punya jalan last tembus dekat Istiqlal Street. Sebenarnya kita nak turun. Dia punya hotel kat atas nak turun. Oh, tepi jalan jual media. Ramai pakai jersey, nak pergi tengok bola. Galatasaray, satu family yang pergi. Oh dia semangat tau, Galatasaray. Ada church ni kat Istiqlal Street. Wah. Dia. Now kita dekat St. Anthony Church, betul-betul dekat Istiqlal Street. Dia kena masuk kat belah sini sikit. Dia punya church cantik. Yang tengok diorang kan, dia ada section dia. Macam ni kan, kalau patung Jesus, dia berdoa kepada patung Jesus. Kalau ada patung Mary, berdoa ke patung Mary. Patung saint ni, dia berdoa pada patung saint tu. So, macam tu lah. Sebelah ni ada apa? Saint ni kan, macam ni lah, apa nama tu, orang yang tak berdosa. Kita on the way balik hotel, nak tinggal makan Istiqlal Street. Kita orang dekat Hafiz Mustafa. Hafiz Mustafa ni kedai dessert yang paling banyak chain dekat Istanbul. Dan kita orang memang setiap kali datang Istanbul memang repeat berkali-kali. Tapi aku rasa ni dah naik harga. Sekarang 490 lira. Aku rasa before this tak sampai 300 lira pun. Dah naik banyak harga dia. Tapi harga ni memang berubah-berubah. So, tapi aku suka sebab dia punya kunafa kat sini paling sedap sebab dia manis tapi tak manis sangat. Kita orang memang kurang suka manis sangat. So, kunafa kat sini perfect.
Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Panas tu! Wah, sedapnya. Nak try yang coklat tak? Bila? Ha? Sekarang? Sekarang. Lepas habis makan, kita orang balik hotel dulu dan rehat. Lepas dah rehat-rehat, malam tu baru kita orang puas mula untuk cari dinner. Ini adalah dinner terakhir kita orang dekat Istanbul sebelum kita orang ke Bosnia esok. Esok kita orang punya flight tengah hari, so pagi-pagi lagi kita orang kena pergi airport. Dah. Pak Prima Rajah kot ni. Macam aku pernah cakap sebelum ni, dekat Istanbul, jalan berbukit adalah sangat normal. Saya pilih. Mama, aku nak pizza. Lu tak ni ayang? Mama. Okay guys, kita jumpa kedai ni. Dia specialist. Specialist buat pide dengan lamajun. So, kita tengok dia buat macam mana. Dengan kitchen dekat sini je. Buat pizza? Ni nama dia airan. Air masak. Airan ni air yogurt tapi Ni. bukan yogurt biasa. Dia yogurt masin. Ni. Kan semua orang boleh telan. Ada Siapa boleh telan tu memang power lah. Water. Oh, pizza. Wah. Kakaknya. Tepi. Okay, thank you. Wah, berat. Betul. Alright. Thank you. Kita order sausage pide. Berat je lah. Pide. Berat Ini lamajun. Lamajun tu dia. Yang Panas. ni tak ada cheese lah. Lamajun lagi sedap tak ada cheese. Lepas tu yang ni pide kambing. So kedai ni memang specialty buat pide dengan lamajun. Kita try lamajun dulu. Sedap tak? Oh, pedas. Lagi pedas daripada biasa. Epidemik lah, panas-panas. Dia panas-panas. Apa? Apa jadi cheese? Wow. Nipis lah dia punya tu. Kambing dia fresh tau. Ni pula. Arang macam mana? Sedap tak? Sedap. Sedap? Wow. Kalau nak satu boleh? Boleh lah, ambil lah. Oh, dah. Macam homemade sausage. Wow. Kedai ni. Delivery. Itu je untuk episod kali ni. Jumpa korang next episod setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Bye. Aku letak je lah rumah sebab kalau letak nak duduk beriba berat. So aku bayar je untuk rumah juga. Kalau duduk beriba free je. Hebat. Oh, maju. Aku sebenarnya terkejut bila sampai sebab airport ni sunyi. Kita baru sampai kita punya apartment dekat Sarajevo. Ke? Aku punya first impression dekat orang Bosnia